Dalam dunia yang penuh kekeliruan, kegelapan ilmu menjadi kebiasaan. Umat Islam di seluruh dunia terus mencari kebenaran. Namun, soalan utama, di mana cahaya itu? Bagaimana kita boleh menemui jalan yang benar? Sejak zaman dahulu, ulama-ulama agung seperti Muhammad bin Jarir At-Tabari, Abu Abdillah Al-Qurtubi dan Ismail Ibn Kathir telah menumpahkan usaha dan masa mereka untuk mentafsirkan kalam suci Al-Quran. Mereka telah menyediakan tafsir yang menjadi sumber ilmu dan panduan untuk umat Islam, membawa kita dari daerah kegelapan ke lembah cahaya yang sebenar. Kini, dengan semangat yang sama, ulama tanah air kita sendiri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, menghasilkan karya agung beliau, iaitu Tafsir At-Tibyan, sebuah usaha yang membawa ilmu dan hikmah daripada para ulama terdahulu. Proses penerbitan Tafsir At-Tibyan dilaksanakan melalui 6 fasa yang teliti untuk memastikan ketepatan dan kebijaksanaan yang terkandung dalamnya. Fasa pertama, penyusunan manuskrip, melibatkan pengumpulan dan pemeliharaan manuskrip lama serta bahan-bahan audio atau video daripada kuliah-kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang kemudiannya ditranskripkan dan disusun secara metodologi. Fasa kedua, suntingan dan semakan. Draft awal manuskrip melalui suntingan bahasa dan struktur ayat serta melalui semakan syariah dan akademik oleh panel yang dilantik. Fasa ketiga, semakan akhir dan kelulusan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk keseluruhan tafsir 30 juzuk. Fasa keempat, reka letak buku, bila mana reka bentuk grafik dan penyusunan teks buku tafsir disiapkan, termasuk reka bentuk muka depan untuk setiap juzuk. Fasa kelima, melibatkan semakan dan kelulusan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN untuk cetakan fizikal tafsir. Fasa keenam, proses pendaftaran nombor buku piawai antarabangsa ISBN dan cetakan kilang dilakukan. Tafsir At-Tibyan dirancang untuk membawa Al-Quran lebih dekat kepada kita, memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam serta membimbing kita dalam menghadapi cabaran harian dengan penuh keimanan berlandaskan ajaran yang tulen. Kini, dengan izin Allah, Tafsir At-Tibyan tiba sebagai warisan ilmu yang akan kekal dalam hati generasi akan datang. Apa yang saya sumbang hanyalah sebahagian yang kecil, sikit saja yang Tuhan beri kepada kita. Yang kita harap ialah balasan yang banyak daripada Tuhan. Melihat keperluan inilah, maka saya berfikir untuk meninggalkan warisan ilmu sekadar kemampuan yang saya boleh. Dan usia saya ni dah akhir dah. Jadi sebelum saya meninggal dunia, ya saya ada tinggal benda-benda yang manfaat kepada masyarakat. Saya harap Tuhan terima berapa yang saya buat ini untuk kebaikan kita semua dunia dan akhirat. Apa yang saya buat ini ialah sumbangan yang sedikit yang boleh disambung oleh orang lain, disempurnakan oleh orang lain, ditambah oleh orang lain. Apa yang penting ialah sumbangan itu hidup, tidak mati.